Owner skuter ni kata baru seminggu beli Honda NSS 250 dah rasa menyesal. Nak tahu apa penyesalannya? Tonton video ni sampai habis ya. Honda NSS 250 ini menggabungkan gaya, kuasa dengan teknologi pintar. Dengan kuasa enjin 249.5cc dan dengan 24 Nm torque yang memberikan tunggangan sangat lancar serta penjimatan bahan api. Paparan TFT meter bersaiz 5 inci serba baharu dengan sambungan Honda Road Sync ditambah pula dengan suis berlampu latar untuk kawalan yang lebih selesa. Kini Honda NSS 250 hadir dengan warna baru yang lebih garang dan ia bukan hanya sekadar motor skuter tetapi ia memberikan satu pengalaman baru kepada penunggang. NSS 250 tampil bergaya dengan reka bentuk yang lebih agresif dan berkarisma. Reka bentuk fairing hadapan yang diinspirasikan daripada Forza 750 memberikan rupa dan aura motosikal berkapasiti besar dalam bentuk yang lebih kompak dan praktikal. Dengan panel meter serba baharu, kini dilengkapi paparan TFT 5 inci yang bukan sahaja moden tetapi juga interaktif. Menerusi integrasi Honda Road Sync, anda boleh mengakses fungsi panggilan telefon, muzik dan navigasi terus dari skrin, menjadikan perjalanan lebih mudah dan menyeronokkan. Pengguna Honda NSS 250 dapat menikmati keselesaan maksimum dengan cermin penghadang angin yang boleh dilaraskan secara elektronik sehingga 180mm semasa menunggang. Hanya tekan butang di pemegang kiri untuk menyesuaikan ketinggian mengikut keselesaan dan keadaan jalan. Dengan lampu depan dan belakang LED yang tajam, bukan sahaja menambah gaya pada NSS 250 ini, tetapi juga memastikan keterlihatan yang lebih jelas siang dan malam. Reka bentuk pencahayaan ini meningkatkan kehadiran anda di jalan raya untuk pengalaman tunggangan yang lebih selamat. Dilengkapi dengan enjin suntikan bahan api SOHC 4 valve, NSS 250 menawarkan kuasa dan torque yang mantap untuk pecutan lancar serta prestasi unggul di jalan raya. Teknologi geseran rendah Smart Power Plus turut memastikan penggunaan bahan api yang lebih cekap tanpa mengorbankan kuasa. Tidak perlu lagi mencari kunci setiap kali mahu menunggang. Dengan sistem Smart Key, anda hanya perlu menyimpannya dalam poket dan motosikal boleh dihidupkan dengan mudah. Selagi anda berada berdekatan, anda juga boleh membuka tempat duduk untuk mengakses ruang penyimpanan tanpa sebarang masalah. Tangki minyak berkapasiti 11.7 liter sudah cukup untuk menunggang pada jarak yang jauh. Ia juga menggunakan suspensi teleskopik dengan sistem brek hadapan 256mm cakra tunggal hidrolik dengan angkup 2 piston dan belakang 240mm cakra tunggal hidrolik dengan angkup 1 piston. Depan belakang menggunakan sistem ABS. Menurut owner motosikal ini, handling skuter ini sangat mantap dan mudah untuk dikawal. Selain dari top speed skuter ini yang boleh melebihi 140 km/jam, sudah cukup untuk tunggangan di kawasan bandar atau highway. Tempat duduk yang sangat besar dan selesa, walaupun kita menunggang skuter ini untuk tempoh jangka masa yang lama pun masih lagi selesa dan tidak menyakitkan punggung.
Ruang tempat simpan barang di bawah seat juga besar dan muat untuk 2 helmet, menjadikan skuter ini tidak perlu lagi untuk dipasang dengan boks tambahan. Jadi, apa yang menyebabkan owner skuter ni menyesal setelah seminggu menggunakannya? Menurut owner, dia rasa menyesal kerana tidak beli awal skuter NSS 250 ini yang rasa berbaloi walaupun harganya agak mahal. Yelah kan, harga jenama Honda sahaja dah RM4,000. Tu yang jadi mahal kot.